Ada 7 bahan makanan dan minuman yang boleh menurunkan blood pressure secara alami. Nombor 1 ialah garlic. Banyakkan makan garlic, bawang putih. Nombor 2, celery. Buat jus pure, tak payah campur apa-apa pun. Nombor 3, vitamin D3K2. Wajib you cari sampai dapat. Okey, D3K2. Lepas tu makanan yang tinggi potassium dan magnesium, iaitulah semua yang green leafy vegetable. Sayur daun hijau yang make sure tercampur dengan ulam-ulam pun boleh. Lepas tu dia panggil daun olive, very famous. Dan yang paling famous sekarang untuk menurunkan blood pressure ialah dia panggil hibiscus tea, teh bunga raya. Boleh order yang kering tu. Lepas tu air kelapa pun bagus, air tembikar yang tak campur apa-apa boleh. Lepas tu ada satu orang recommend kat saya, dah dapat impact, teh halia dengan campur buah pelaga. Saya ulang, teh halia campur buah pelaga is very good. Dan ujung sekali ialah omega 3, DND 369 tu, InsyaAllah.